ke Sitipong. Afifuddin, Aidil. Perang psikologi. Cukup berpengalaman. Sitipong. Baik Sobe ataupun Zulkifli. Aidil agak jauh. Namun baik daripada Afifuddin. Giran Ready, please. Zulkifli. Baik, Sitipong. Dan kali kedua berjaya juga. Balingannya cukup baik kepada Sitipong. Kita lihat saja. The variasi servis dilakukan oleh Zulkifli. Sama ada Sirisa ataupun Tanapon. Keluar. Agak tinggi balingan yang dilakukan oleh berusia 32 tahun. Baik. Mudah saja untuk pasukan mereka. Tamat diminta oleh Malaysia. Setelah ketinggalan yang pertama juga gagal. Baik daripada bertindak sendirian. Kita tengok saja. Maknanya ada double killer di sini. Sitipong gagal. Balingan yang dilakukan oleh Tanapon mudah. Sitipong. Tanapon mudah juga untuk Tanapon. 7-1 regu ini. Mudah. Aidil. Afifuddin. Lakukan tapakan saja. Tapping saja. Michael Binko dari Filipina. Mudah. Tanapon. Keluar kali ini. Keluar. Point Malaysia. 7-3. Keluar sekali lagi. Point Malaysia. 4-7. Baik. Satu ace yang pertama. Jangkakan 7-5. Semakin hampir untuk menyamakan kedudukan. Sitipong baik. Kawalan yang dilakukan oleh Sobe. Afifuddin baik masuk. Masuk. Kita lihat kembali. Baik. Masih dalam permainan. Afifuddin masuk. Satu tapakan. Satu tapping yang dilakukan oleh Afif mengikat terus perlawanan ini. 7 sama daripada 7-1. Kini terikat 7 sama. Aidil sayang. First ball daripada Malaysia boleh. Ayuh Malaysia. 7-8. Servis drop cuba dilakukan. Sirisak kepada Tanapon. Ada tampanan. Sayang. Buat. Keluar. Jelas. Keluar. 7. Aidil. Mudah. Cantik Afifuddin.
Itulah yang seronok kita tengok Aidil pula. Pemain yang cukup berpengalaman untuk mengutip satu lagi mata. Satu demi satu. Sirisak seperti biasa. Oh, sayang. Point Thailand. Get ready. Sitipong. Oh, cantik. Afifuddin betul-betul dia pada jaring anda. Dengan ketinggian advantage yang ada pada Afifuddin ini. Sobek. Sayang pula. Bersiap sedia. Dari segi mental dan juga fizikal. 11-9. Oh. Afifuddin. Baik daripada Afifuddin. Malaysia. Walaupun first ball Afifuddin dapat merampas Sobek. Kepada Sirisak. Tanah pon. Melepasi jaring. Bola tersebut melepasi jaring. Mudah untuk beliau menolak ke belakang. Berhampiran dengan baseline. Inilah penyokong-penyokong Malaysia yang sentiasa sedia di Stadium Genium Sam ini dilakukan oleh kedua pasukan. Baik daripada Afifuddin. Aidil. Cantik. Aidil. Out. Keputusan yang tidak sepatutnya berlaku. Apapun, pemain Malaysia tetap sabar menempuh dugaan ini. 12-11. Ayo! Tersasar keluar pula. Zulkifli. 12 sama. Baik daripada Sobek. Aidil. Ada tampanan. Ada hadangan di situ. Aidil cuba menyatakan bahawa hadangan daripada pemain Thailand di saat akhir di penghujung set. Betul-betul mengena pada kaki 13-12. Satu servis drop. Sitipong pula kepada tanah pon. Sayang. Kita lihat semula. Hanya dibiarkan saja. Walaupun betul-betul semakin menarik perlawanan ini. Sitipong. Aidil mudah. Come on. Betul-betul di hadapan jaring. Mata akhir untuk Malaysia. Tidak, servis Sobek dapat menghasilkan satu mata saja untuk set point. Menang.